Okay, Assalamualaikum. Hari ini saya bersama-sama dengan pengadu. Pengadu ni banyak telah terima berbagai-bagai fitnah dan tumahan. Senang cakap lah, pengadu ni dah dituduh macam-macam. Sekarang ni orang kita gunakan bahasa bully cyber. Keadaan bully cyber yang teruk sangat. Saya pun tak faham kenapa masyarakat sekarang ni suka sangat buat sesuatu perkara, dia berani dengan dekat jadi keyboard warrior saja. Sepatutnya tak perlulah buat cara macam tu. Disebabkan oleh beliau telah teruk. Saya bacalah apa-apa yang apa nak cakap macam tu. Yang ditulis. Saya dah baca apa yang ditulis kepada beliau. Memang kalau kita tengok pun memang saya pun tak suka cara tu, sebab kalau kita ni orang Islam, orang Melayu, orang Islam, kita tak perlulah buat secara macam tu. Berjumpa dan bertanya. Sekarang ni disebabkan keadaan beliau dah dibuli teruk lah dekat cyber trooper di TikTok. Saya minta diterangkanlah apa perkara sebenarnya yang terjadi. Okey, Puan boleh mulakan. Assalamualaikum. Okey, saya explain dari mula dan saya akan tunjuk satu-satu bukti lah melalui video dan juga rakaman serta rekod yang saya ada. So berpunca pergaduhan ni adalah disebabkan dengan kereta BQS Mercedes AMG C200 Coupe yang saya beli pada tahun 2021. Okey. Kereta ni memang banyak bagi masalah kat saya dan saya tak pernah guna kereta ni. Saya beli hanya untuk cantikkan loan saya sahaja. Tapi tak sangka kereta ni boleh jadi masalah, beri besar punya impact pada diri saya sehingga mencetuskan banyak isu di media sosial. So kereta tu saya tengok dalam video, cantik kereta. Cantik, memang cantik. Dia ada 5 enjin sport kan. Dia turbo kan. Nombor pun cantik. Nombor pun cantik, BQS 7464. Dia nampak macam boss lah kat situ. Okey, apa yang terjadi dengan kereta ni? Kereta ni ada berlaku sedikit permasalahan pada tahun 2024 di hujung tahun, yang mana kereta ni saya ambil balik daripada rakan saya, kenalan saya yang mana buat sambung bayar. Dan ada tunggakan selama 3 bulan dan juga road tax tak dibayar. So waktu tu kereta tu warna hijau dah diubah ke warna hitam, yang mana dia buka wrap tu lah. So ada berlaku perselisihan faham dekat situ. Penyerahan kereta berlaku di Balai Polis Sentul. Apabila saya dapat kereta tu, saya hantar kereta tu untuk dicat semula dan makan masa lah. Waktu tu awal bulan 1. So waktu awal bulan 1 tu saya dihentam teruk lah apabila saya ambil balik kereta tersebut. Dan berlaku bully cyber pada diri saya. Ambil kereta tu daripada siapa Puan? Daripada rakan kenalan lah, yang Puan mana buat sambung bayar tu. Okey, lepas tu berlaku perselisihan faham dan pergaduhan di dalam TikTok. 5 lawan 1 lah waktu tu. Bully cyber yang dahsyat. So tapi saya tidak lakukan apa-apa. Saya cuma ambil kereta tersebut dan hantar di chat semula. Pada 2 minggu selepas kereta tu duduk di bengkel, siap dicat, kereta dihantar kepada saya lah. Dalam proses bulan 2 tu, di awal bulan 2 tu, datanglah satu orang ni yang mana nak membantu saya dalam TikTok. Yang satu hamba Allah ni lah. Kononnya nak membantu saya. Jadi saya terima kunjungan beliau ke rumah saya hari by hari. Nak bantu, nak buat apa tu? Nak bagi semangat lah kat saya sebab saya kena bully cyber. Waktu tu 5 orang lawan 1 orang kan. So dia datang bantu saya. Waktu tu saya pula dapat order inai yang banyak, order yang kerja yang banyak dekat rumah. Saya buat online saja kan, sebab saya buat bisnes dekat rumah je, sebab tak boleh nak keluar rumah sebab bully cyber. So apa yang jadi, dia datang, saya terima kunjungan dia. Hari-hari dia datang, saya pun ada bagi sedikit macam wang lah, sagu hati kat dia sebab datang rumah saya. Tapi pada hari berikutnya tu dia nak balik, tak ada kenderaan. Saya bagi pakai kereta saya. Okey, yang warna gold tu lah, yang lagi satu kereta, Mercedes yang lagi satu kereta, sebab Mercedes yang BQS ni masih lagi dekat bengkel dalam proses cat semula. Kemudian hamba Allah ni datang, dah bantu, dah diambil kereta saya tu, digunakan dan satu malam tu ada berlaku pergaduhan yang dahsyat di media sosial
menyebabkan hamba Allah ni pergi mengambil seorang lagi datang ke rumah saya. Jadi mereka datang berdua kat rumah saya malam tu dan kononnya nak membantu saya. Keeping guna kereta saya, dan hamba Allah ni telah menyerahkan kereta saya ni, hamba Allah A ni sudah menyerahkan kereta saya kepada individu yang B ni tanpa persetujuan saya. Bila saya tanya mana kereta saya, dia bagi tahu B pinjam. Tu saya kata, oh kenapa bagi pinjam? So nanti dia bagi balik bila dia balik daripada sana. Waktu tu raya Cina lah. So kemudian hari by hari dia kata kereta saya tu ada ong lah, dia dapat kerja. So dia bawa kereta saya ni jumpa dengan seorang artis. So artis tu mengenali kereta saya dan dia cakap, oh ni kereta Kak Nurul, aku kenal. So aku pernah buat review dengan dia. Kemudian hamba Allah yang pertama ni, yang si ini, dia bawa si artis tu datang ke rumah saya. Pada mulanya saya kata jangan bawa, nanti jadi isu sebab kes saya tengah viral. Kemudian dia kata tak apa, artis ni boleh tolong. So hari pertama dia bawa artis tu, saya tengah live. Kemudian artis tu masuk dalam live saya. So waktu artis tu masuk dalam live saya, mula meninggikan suara, mencetuskan pergaduhan semula bersama mereka yang tengah viral. Anggota polis telah menelefon saya untuk datang ke balai polis Sentul. So saya pun dengan artis dan bersama A ni pergi ke balai polis. Kenapa polis call puan? Kerana sewaktu penyerahan kereta pada bulan 1 tu, ada dia ada sedikit perbalahan yang mana polis minta saya dapat serahkan dashcam dalam kereta. Sebab takut ada apa-apa benda yang tak elok berlaku dalam kereta. So saya bagi tahu kat polis dashcam tersebut tak ada. So saya pun dah jumpa polis lah. Balik daripada tu polis bagi tahu kat saya jangan, pihak berkuasa bagi tahu kat saya jangan buat live selama 3 hari. Dan balik pada hari kejadian, saya tidak on live saya untuk 3 hari. Dan saya pun tak tahu apa jadilah pada tu. Dan kes tu close lah untuk kereta saya penyerahan. Tapi saya memberi kunci kepada A untuk membawa pulang si artis ni menggunakan kereta. Masih kereta gold saya. So waktu tu berlakulah bila saya buat minta kereta, dia kata dia nak hantar artis tu ke sini, nak hantar artis ke situ, dah jadi manager kepada artis. Kereta mana? Kereta yang gold tu. Kemudian saya memaksa lah sebab saya nak pakai kereta gold tu, sebab kereta gold tu memang saya duk guna selalu. So pada hari yang beberapa hari kemudian pada tu, si artis ni bagi tahu kata kehilangan job. Tapi bukan si artis bagi tahu saya lah. Yang A lah. Yang A bagi tahu kat saya. A bagi tahu kata dia kehilangan job disebabkan saya yang buat live. So saya cakap dekat si A, saya buat live, aku 3 hari tak boleh buat live. Boleh tak bagi bukti mana live tersebut? Tapi dia tak bagi bukti, malah dia bagi conversation antara seorang lagi dengan bos dia, dan juga satu screenshot. Satu screenshot komen di dalam live orang lain mengatakan beliau hilang job. Tapi bukan live saya. So saya tanya, kenapa pula kata saya sedangkan saya tak buat live? Kenapa tuduh saya? So dekat situ dah menjadi tanya-tanya lah. Dan the artist tu keeping kata saya yang punca dia hilang job. Dan saya sendiri pun masih belum faham, because saya masih lagi ada kes dengan 5 orang tu. Tiba-tiba artis ni buat macam ni lah. Tapi saya rasa macam saya mampu untuk pujuk artis ni, bercakap baik dengan artis ni, message dia baik-baik, cakap elok-elok dengan dia, nasihat dia. Tapi day by day macam-macam berlaku. Dan pada hari bapak saya pergi umrah, balik daripada umrah, bapak saya kena serangan jantung dan juga paru-paru dia rosak, yang mana masuk hospital dan tengah nazak lah waktu tu. Dan kami bergegas balik ke kampung lah. Dan waktu tu saya perlukan kereta ekstra. So saya telefon, saya mesej kepada si A, saya beritahu saya nak pakai kereta. Kemudian si A kata kereta tak ada kat dia.
kereta tu. Tu kereta yang mana satu? Sorry, saya skip. Okey, permulaan dia si artis ni datang kat rumah saya pada selepas dalam 2 minggu kejadian. So dia datang lepak dekat rumah saya. Waktu malam tu bapak saya masih belum pergi umrah, tapi bapak saya dalam keadaan tidak sihat. Saya tengah suap nasi. Kalau tengok dekat media sosial ada saya gambar bapak dengan bapak saya tengah makan nasi lah. Sebenarnya dekat situ saya tengah merakam perbualan di antara mereka. Sebenarnya di sebalik video tersebut ada satu rakaman suara hakikatnya, tapi saya harap mereka tahu apa kejadian waktu tu. Dan saya minta si A ni untuk menghantar pulang si artis ni. So waktu tu dah lewat, jadi saya serahkan kunci kereta BQS 7464 kerana waktu tu baru 2 hari kereta tu siap dicat. Okey, baru siap dicat dan saya bagi kepada si artis si A untuk bawa artis tu balik. Yang mana di dalam kereta tersebut pun ada pas rumah saya dan kunci rumah. So bila dia dah balik, saya call dia untuk hantar kereta tu besok sebab ada pas rumah dengan kunci. Agak berbahayalah, takut jadi apa-apa. Day by day saya boleh mesej dan tanya nak kereta. So tak dapat. Sampai bapak saya pergi umrah, balik daripada umrah bapak saya nazak, saya minta sekali lagi kereta. Tak, actually puan bagi pinjam kan? Yes, saya bagi pinjam. Bukan bagi pinjam, bagi pinjam lah guna untuk hantar artis tu. Yes. Baru kita kalau orang dah bagi, saya bagi amanah kepada si A tu lah. Tak patutnya kalau orang dah bagi tolong hantar tu, alhamdulillah lah, pulangkanlah balik pada saya lah. Itu pada saya lah. Saya rasa waktu penyerahan kunci dan apa percakapan saya tu ada di media sosial waktu tu saya tengah buat live. So semua orang dalam live saya tu tahu yang saya serahkan kunci waktu malam kejadian. So bila saya dah letak bagi kunci, dia balik, dia kata dia nak, bila saya tiap kali saya mesej dia kata ada pergi shooting lah, ada pergi sign kontrak lah, macam tu. Dia kata kereta tu bagi dia ong lah, macam tu lah. Lebih kurang pada saya kereta tu memang bawa sial. Boleh dikata tak ada ong langsung lah. Macam mana keadaan kereta tu bila puan dapat balik? Teruk, sangat teruk. Teruk macam mana tu? Kejadian tu bila dah sampai saya ambil kereta tu, bila saya ambil bapak saya keadaan tidak sihat tu, saya minta kereta tu untuk diberikan kepada saya, tapi PA kata dia dah bagi dekat si artis. Bila saya minta dekat artis suruh saya guna kereta Honda dia. Saya kata saya tak nak guna kereta awak, saya nak kereta saya. Lepas tu saya bagi tahu lagi dekat artis, saya kata kereta tu saya nak jual. So si artis kata dia nak sambung bayar. Saya ada conversation tu. So saya macam kata kereta tu tak elok, tak okey, saya dah bagi mandi bunga lah kereta tu, tapi sekarang bukan mandi bunga lagi, dah kena mandi wajib kereta tu. Lepas tu mesti teruk kan tuan. Teruk. So saya ambil kereta tu, saya minta kereta tu, dia tak serah, tetapi dia berjanji nak serah. So day by day berlaku tu lah. Ada conversation juga yang voice note yang mana dia kata dia nak serahkan kereta tu kepada si A selepas dikemas, tapi tak diserahkan. Ujung bulan 3 tu, setiap kali saya mesej tu dia kata nak serah, tapi tak serah sampai ke sudah. So bila hari berganti hari, dan saya mendapat ugutan yang banyak lah, dengan kena bayar 30,000, kereta jadi. Kenapa nak kena bayar 30,000 puan? Kalau ikut pemahaman saya, bila dia puan guna bagi kereta tu untuk hantar saya balik lah, contohnya, mesti esok tu saya pulang balik kereta. Kerana pada yang awal tadi balik kereta. Berapa lama orang simpan kereta puan tu? Daripada bulan 2. Bulan 2 tahun ni? Sampai bulan 5 lah. So sebab benda tu menjadi kat sini, jadi sebab faktor tadi tu lah yang kata dia hilang job. Dia hilang job kerana saya. Pada hakikatnya saya tak buat live, dan benda tu adalah fitnah untuk diri saya lah. So benda tu adalah macam orang kata ambil kesempatan lah di atas kesempitan. So apa yang berlaku, bila dah saya duk minta-minta, dia tak mesej saya dah. Dia block saya dan dia mesej adik saya, yang mana dia kata kalau nak kena dapatkan dia job. So kalau dapat job baru dia boleh bagi kereta tu, ataupun dapat mana-mana kontrak baru dia boleh bagi kereta tu. Sebab dia dah hilang job. Lepas tu adik saya kata tak apa, kakak ada banyak job boleh bagi, tapi betul-betul buatlah
Saya pun pujuk dia untuk bagi job. Sekejap nak datang, sekejap tak nak datang, sekejap tak nak datang, sekejap nak datang. So betul tak ambil baliklah kereta dan sampai kata nak tumbuk lah saya, nak pergi pecah muka lah, ugut macam-macam dekat saya. So dia minta 30,000, saya tak dapat. Saya kata kenapa pula saya nak kena kasih 30,000? Saya baru nak tanya kenapa nak bayar. Kenapa saya nak bayar 30,000? Lepas tu dia kata saya hilangkan kontrak dia 150,000. Sepatutnya dia kena tanya dengan pihak yang batalkan kontrak tu. Kenapa batalkan kontrak? Adakah kerana saya? Apa salah saya? Saya buat apa? So saya nak tahu benda tu. Saya tak menjatuhkan produk dia pun. So benda tu lah yang berlaku pada saya sehingga sampai saat yang saya tak boleh nak tahan lagi dah. Bila hari-hari dia upkan video kata ada orang duk pergi tengok kereta, ada saya hantar orang pergi siasat tentang kereta. Hakikatnya saya tak keluar mana-mana. Saya masih dalam rumah, saya pujuk je dia. Saya pujuk dan cakap elok-elok dengan dia. Dan the last saya message dia, saya kata apa berlaku dengan kereta tu? Betulkah ada orang datang tengok? So macam mana saya ke sana tu, saya pergi tu pun atas sebab orang bagi tahu kat saya untuk ke situ dan saya ke situ. Itu yang berlaku bagi saya dan saya terima kereta tu dalam keadaan Allahu Akbar, tayar pancit. Sengaja dipancitkan, bukan hadapannya tak boleh buat, kena tukar terus tayar. Saya tukar terus tayar tu dan saya tak buat live waktu ketika tu. Waktu saya pergi tengok kereta saya tak buat live, tapi waktu saya ambil kereta saya buat live. So dalam kereta kerusi koyak, dikoyakkan, bodi kereta dicalakan secara mendalam, maksudnya ditoreh mendalam, yang mana kita tak boleh cat pun kira macam accident macam tu. So banyak. Lepas tu kat tepi kiri kanan memang ada kesan accident lah. Teruk keadaan kereta saya tu memang agak menyedihkan. Orang kata kalau kata hari tu saya cakap mandi bunga, dia bukan mandi bunga lagi dah, dia kena mandi wajib. Kenapa puan cakap kena mandi wajib? Okey, kereta tu sebenarnya Kak, saya dah jual. Saya dah jual. So saya rasa waktu saya hantar untuk dijual, tempat cuci kereta tu kata jumpa macam-macam dan dia orang ambil gambar lah. Bukan manusia je mandi wajib lah. Kereta bukan mandi wajib lah. Biasa kata mandi bunga, mandi bunga pun dah tak boleh kena mandi wajib lah. Mandi wajib. Itu yang berlaku dekat diri saya dan saya ada bukti-bukti semua. Dan dia ada mengeluarkan kenyataan yang kata saya ada buat perjanjian dengan dia dan saya ada yang masih lagi duk ni belenggu, kata saya dia ada bukan perjanjian, dia kata ada kontrak. Sign kontrak. Saya nak dia bagi bukti lah, hitam putih tu, sebab sekat hari ni saya dengar cakap je tak ada bukti. Saya ada proof, ada bukti, ada saksi, ada kamera, ada CCTV. Dan semua orang faham tentang diri saya, sentiasa ada CCTV dan sentiasa rakam ke mana saya pergi. Minta maaf lah sebab itu cara saya untuk keselamatan. 7 lawan 1. Sekarang ni 7 tau, dulu 5. Dulu 5, sekarang 7. Tak, jangan risau tau, Allah ada kan. Ya, betul. Kita ada Allah, bukan kita seorang. Satu, saya fikir kelebihan saya adalah satulah Kak, saya boleh bagi tahu keistimewaan saya yang mungkin bertujuh tu tak ada. Apa dia tahu? Doa daripada seorang ibu, doa daripada seorang ayah, doa daripada adik-beradik dan doa daripada sepupu dan keluarga yang memberi support kepada saya 100%. Duduk di belakang saya. Sebab tu saya sikit pun tak gentar untuk seorang diri. Itu saya datang ke PPIM ni untuk bukan untuk mempertahankan diri saya, tak, tapi untuk membuktikan cyberbully yang paling dahsyat dekat Malaysia dia orang buat. Kes saya pun kecil je kot. Semua media cover. Ada lagi soalan apa-apa untuk saya? Tak, pada anda di luar sana tu, saya pun bacalah dalam TikTok komen-komen tu cakap PPIM macam tu lah, macam ni lah. Tapi datanglah berjumpa kami kat sini. Kami insya-Allah kita boleh berbincang, sebab pada saya orang yang buat komen-komen pakai fake account, private lah apa semua tu, nak cakap macam kalau saya sebut pondan kan marah lah kan. Datang menghadap, datang berjumpa, call kami. Kami kat PPM, siapa datang buat aduan, kami terima dan kami mendengar. Kami mendengar keluhan hati, kami mendengar. Kami bukannya nak sembrono, nak glamour, tidak. Datang. Kalau anda rasa anda perlu ada masalah nak datang jumpa. Tak payah nak pakai private account, nak komen PPM macam tu macam ni. Datang jumpa kami. Call saya. Okey, terima kasih.